Seorang bapa 3 anak dipenjara 10 tahun dan 4 sebatan selepas bersalah atas 2 pertuduhan melakukan amal seksual fizikal terhadap anak saudaranya. Berdasarkan pertuduhan, dia didakwa melakukan kesalahan pertama terhadap mangsa ketika itu berusia 14 tahun 10 bulan di sebuah rumah di Taman Matahari Indah, Senawang. Hakim Mahkamah Session Seremban Surita Budin memutuskan selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes terhadap pekerja kilang berusia 28 tahun itu bagi kedua-dua pertuduhan hari ini. Kesalahan pertama berlaku antara jam 5 pagi hingga 5.30 pagi pada 26 dan 27 Disember 2021. Kesalahan kedua pula didakwa dilakukan di lokasi sama sekitar tengah hari pada 28 Disember 2021. Pertuduhan dibuat di bawah Seksyen 14-A dan -B Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017. Dalam rayuan, Peguam Asmawi memohon hukuman ringan atas alasan anak guamnya penanggung utama keluarga, mempunyai isteri dan 3 anak kecil. Mahkamah kemudian menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun dan 2 sebatan bagi setiap pertuduhan dengan arahan hukuman berjalan berterusan.